Dah simpan banyak-banyak emas dalam akaun Emascap, tapi nanti tak boleh keluarkan pula. Sekejap. Jangan skip, tengok video ni sampai habis dulu. Sebenarnya, ramai yang salah faham tentang perkara ni. Untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dekat akaun Emascap Public Gold adalah 100% emas fizikal. Akaun Emascap ni hanyalah medium ataupun platform untuk kita menabung emas dengan bajet yang kecil dan juga fleksibel. Bila gram emas dah cukup dekat akaun Emascap, anda boleh terus arahkan sistem Public Gold untuk keluarkan emas tu dalam bentuk fizikal. Public Gold akan postkan ke rumah anda secara berinsurans dan dijamin selamat. Sebagai contoh, emas yang saya pegang sekarang ni adalah emas 10 gram. Saya kumpul emas ni dengan cara menabung dekat akaun Emascap sampai dah cukup 10 gram. Kemudian saya pilih untuk keluarkan 10 gram ni dan Public Gold terus hantar ke rumah saya melalui penghantaran berinsurans. Lagi menarik, semua emas yang disimpan di Public Gold dilindungi oleh syarikat insurans Lompat International Berhad. Jadi, anda tak perlu risau tentang keselamatan emas yang anda simpan. Sebab itulah lebih daripada 2 juta penyimpan emas di seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura dah menabung bersama Public Gold. Dan tak ada satu pun kes di mana penyimpan emas gagal dapatkan emasnya. Akhirnya, pesanan guru emas tetap sama. Emas yang terbaik adalah emas yang berada di tangan kita sendiri. Kalau anda nak mulakan simpanan emas dalam portfolio kewangan anda, boleh rujuk pin video ataupun boleh terus klik link bio saya. Saya akan bantu anda mulakan simpanan emas hari ini.